Apa Idrus Ramli buat? Dalam buku dia, Idrus Ramli kata Muhammad bin Abdul Wahab menganggap ilmu fiqh itu syirik. Tuan, kalau kita salah kan? Orang dah apa betul? Kita ada, kalau kita jujur, kita mengaku lah kita tersalah dalam bab ni. Bab ni saya salah, saya minta maaf. Kalau kita tak jujur, kita duduk diam lah. Lemak dah salah dah. Wah, buat tak tahu dah. Tapi kalau kita jahat, kita terus masuk dalam kesalahan tu, nak bagi nampak kesalahan tu macam betul. Tak tahu, ada orang dia tak takut dengan azab Allah. Dia jadi banyaklah benda yang berlaku dalam perdebatan. Cerita pasal mazhab ni memang tak masuk ke buku kita hari ni. Pasal cerita bab ni kan. Cerita pasal mazhab. Saya sebut selama ni kan, berapa ramai orang kata Wahabi ni tolak mazhab, Wahabi anti mazhab. Berapa ramai orang sebut perkataan tu. Saya bawa perkataan daripada Sunan Durar Saniyah. Dikumpulkan oleh part tu dikumpulkan oleh murid anak Muhammad Abdul Wahab, kalau tak silap saya. Dia kata kami tak pernah dakwa kami mujtahid mutlak. Kami ikut mazhab Hambali dan kami paksa orang untuk ikut salah satu daripada mazhab yang empat. Jangan ikut Khawarij, jangan ikut Syiah, jangan ikut Rafidah. Ikut mazhab-mazhab ni. Dan kami tak sampai mujtahid mutlak. Kadang-kadang je kami keluar daripada mazhab Hambali. Dan sampai sekarang ni tuan-tuan, kalau pergi ke Mekah, sebelum ni kan, zaman Ali Sheikh sekarang ataupun sebelum ni zaman Bin Baz, zaman Usaimin, depa kata depa Hambali. Depa ajak kitab Hambali. Al-Albani mungkin dia keluar pada mazhab, tapi Al-Albani dia pun tak kata dia Wahabi. Al-Albani sebut Muhammad bin Abdul Wahab bukan seorang pakar, bukan dalam pakar di dalam hadis. Al-Albani itu dia. Tapi ulama-ulama yang mengikut aspirasi Muhammad bin Abdul Wahab, Bin Baz, Utsaimin, siapa lagi? Saleh Fauzan, sampai Ali Sheikh sekarang, mereka semua Hambali. Ini saya cerita ni, fitnah mulut jahat. Ni fitnah mulut jahat. Idrus Ramli kan, apa dia buat? Dia ambil satu quotation daripada surat Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, dia tulis surat untuk membantah orang buat perbuatan syirik. Kemudian orang kata ini fiqh, hukum fiqh. Di antara bantahan Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata ini orang Allah Ta'ala namakan dia syirik, kamu bagi nama hukum fiqh. Dan Muhammad bin Abdul Wahab bawakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan padri dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan. Di tempat lain, surat lain, Muhammad bin Abdul Wahab dia sendiri cerita, artinya padri itu menghalalkan benda yang haram, kamu ikut. Muhammad bin Abdul Wahab kata ini syirik. Allah Ta'ala kata syirik, kamu bagi nama fiqh. Beberapa baris sebelum tu dalam surat yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab sebut, kalau kamu nak cari pandangan ulama fiqh, mereka bersama dengan aku. Ahmad paling banyak mengkritik perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kamu nak cari ulama mutaakhirin, mereka sama dengan aku. Ibn Rajab, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, sama macam aku. Apa Idrus Ramli buat? Dalam buku dia, Idrus Ramli kata Muhammad bin Abdul Wahab menganggap ilmu fiqh itu syirik. Tuan, kalau kita salah kan? Orang dah apa betul? Kalau kita jujur, kita mengaku lah kita tersalah dalam bab ni. Bab ni saya salah, saya minta maaf. Kalau kita tak jujur, kita duduk diam lah. Lemak dah salah dah. Wah, buat tak tahu dah. Tapi kalau kita jahat, kita terus masuk dalam kesalahan tu, nak bagi nampak kesalahan tu macam betul. Tak tahu, ada orang dia tak takut dengan azab Allah. Dia kira tak apa. Bubuh, sekali lagi boleh bubuh. Lepas debat tu 2-3 hari, Idrus Ramli buat video mempertahankan benda yang sama. Tengok, Muhammad bin Abdul Wahab telah menganggap ilmu fiqh sebagai syirik. Hang tak baca dengan adil. Dia tak tahu di mana dia dapat keberanian macam ni. Mungkin tak tahu mana dia dapat keberanian. Perkataan dia memang jahat lah. Tapi amanah tak ada, malu tak ada, takut kepada Allah Ta'ala pun tak ada. Dia main tuduh orang sesuka hati. Dia tahu ada tempat Muhammad bin Abdul Wahab suruh ikut ulama fiqh. Dia kata ini semua sekadar untuk mengelabui mata orang sajalah. Untuk olok-olok sahaja. Olok-olok pun takkanlah orang yang cakap begini tiba-tiba dia berkata ilmu fiqh itu adalah syirik. Baca tak betul. Kemudian keluar buat video pertahankan.
tahankan. Tapi beberapa ulasan Idrus Ramli tu lawak juga. Dalam banyak-banyak ulasan saya tengok ulasan dia. Ustaz Salman ini dia kata salah satunya apa? Ustaz Salman tak bagi peluang untuk orang jawab. Hang tak faham debat Pak Kiai oi. Soalan format dia macam tu. Dulu dia pun buatkan saya macam tu juga masa debat pertama. Kiai tak tengok habis. Tak bagi peluang untuk orang jawab. Memang format dia begitu. Tak masa soal jawab, kena tanya, aku nak bagi peluang macam mana lagi, Kiai? Sekali bagi soalan, engkau pusing ke sini sana. Kiai Hidayat pusing ke sini sana sebelum dapat jawapan. Kalau tak potong, apa jadi? Kalau tak potong, apa jadi? Ada atau tidak larangan baca surah An'am pada malam ke-7 sembahyang tarawih 1 rakaat khatam semua? Clear soalan. Ada, jawab ada. Tak ada, jawab tak ada. Dia dah pusing. Ini bakmi ni berlaku bid'ah. Aku bukan tanya tu. Kalau tak potong bila nak habis? Pusing-pusing. Kiai ulas. Oh, Kiai kira paling hebat lah. Ustaz Salman potong jawapan tak bagi orang jawab. Dia tak faham format lah. Ustaz, mereka ni menganggap Muhammad bin Abdul Wahab adalah alim dalam fiqah. Bila kita kata dia alim dalam fiqah? Dia tak kata pun. Banyak-banyak benda yang berlaku di situ yang saya rasa macam aduh, tak worth it lah kita nak orang boleh berpegang dengan pandangan macam tu. Saya bawa list 31 orang yang mereka kata 31 orang list Wahabi yang Ustaz Engku letak dalam Facebook dia. Soalan saya clear. List ni dibuat 31 orang ni di atas ilmu ataupun kejahilan yang mereka ni Wahabi. Tuan faham tak soalan tu? List ni buat ni, ada ilmu ke atas kejahilan yang mereka ni Wahabi? Apa jawapannya? Saya ada ilmu, list tu ada dalam Facebook. Aku pun tahu list tu ada dalam Facebook. Kalau kita tak potong, ke mana lagi nak pusing? Tu bukan soalan dia. Memanglah kita pun tahu list tu dah ada dalam Facebook. Soalan dia, hang tahu kan 31 orang ni semua Wahabi? Sebahagian saya tahu. Sebahagian tak mengaku. Kira tak tahulah. Kan, punya susah kan? Kalau kau senang jawab tak tahu. Susah. Allah, pening. Betul lah kita kena potong. Kalau tak potong nak membawa ke mana? Yang paling best tu yang first tu lah. Yang tu saya pun pening yang first tu. Ahli sunnah ada 3. Asari, Syairah, Maturidi. Setuju? Setuju. Ustaz Salman ahli sunnah yang mana? Saya Asari. You Asari? Betul. Jadi Asari ahli sunnah? Ya, Asari ahli sunnah. Baik. Ustaz Salman Wahabi ke tidak? Saya bukan Wahabi. You bukan Wahabi? Pum! Secara automatik, Wahabi terkeluar pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya dengar pun terkejut. Macam mana hang boleh draw conclusion macam tu? Kalau kita kata Asari, sebagaimana Asy'ariyah ada banyak pembawakan, ada banyak perbezaan dalam mazhab, ada banyak skul dalam Asy'ariyah, Asari juga ada banyak perbezaan dan sekolah di dalam Asari. Ikhwanul Muslimin dekat Mesir, tokoh-tokoh besar mereka mengikut Asari. Dia bukan Wahabi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di pandangan dia sama dengan tu. Sama dengan Ibn Taymiyah sebut. Dia bukan Wahabi. Madrasah ahli hadis di India, madrasah ahli hadis, mereka ikut Salafi. Tapi dia pun tak sama dengan Wahabi. Dia pun hentam Wahabi. Takkanlah kerana saya bukan Wahabi dan saya Asari, dia pergi draw conclusion Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia tak boleh duduk dalam Asari. Macam mana logik draw macam ni? Jadi banyaklah benda-benda yang pelik lah, yang pelik berlaku di situ. Cuma yang saya nak tekankan, kalau ringkasnya dalam kesemua isu ni kita jawab. Kalau Wahabi sesat sebab Wahabi suka kafirkan orang, hang nak buat begitu, hang kena sesatkan. Hang kena sesatkan sekali Syairah. Kalau Wahabi sesat disebabkan Wahabi ni menumpahkan darah, no, sebelum Wahabi, imam besar Syairah hang kena keluarkan dahulu dalam mazhab Syairah. Ibnu Tumat dan sebagainya kena keluarkan dahulu. Kalau Wahabi sesat dalam bab sifat Allah, rububiyah dan sebagainya, ini bukan tentang Wahabi. Menyembah makhluk walaupun minta dengan Allah Ta'ala, niat Allah Ta'ala bagi, pergi minta kepada makhluk, bukan Wahabi sahaja yang larang. Kalau itu boleh, Quraisy juga berpegang dengan akidah yang sama. Dia percaya Allah bagi, tapi dia minta kat makhluk. Kalaulah Wahabi sesat disebabkan sifat-sifat Allah Ta'ala, perdebatan ini dah berlaku daripada zaman dulu lagi. Zaman 300-400 hijrah lagi dah berlaku.
Abu Dzar Al-Harawi, orang pertama yang bawa mazhab Asy'ariyah masuk ke Mekah. Dia bertembung dengan Hanabilah. Hambali pegang apa time tu? Mereka nak kata tak, beza pada lafaz sahaja. Lafaz sahaja orang tak berperang lah. Telah berlaku peperangan ratusan tahun sebelum Ibn Taymiyah lahir. Jadi, tak ada isu sebenarnya untuk sesatkan. Itulah kesimpulan dia. Hari ni, sejam dah.